Sebab orang Malaysia suka lagu tinggi. Tarik, you're the best. So Odah sebenarnya akan develop, saya try nanti kalau macam malam inginkan macam apa semua kan. Tapi jangan sumbang lah. Odah ni rapping dia bagus, tapi menyanyi dia kurang bagus. Apa reaksi akak kalau orang cakap macam tu? Saya ada tengok dengar yang ada yang bagus dia. Yang dia suka genre dia. Yang dia boleh nyanyi, yang orang tak nampak lagi. Macam Billie Eilish ke dia nyanyi macam dia relax je. Sebab orang Malaysia suka lagu tinggi. Tarik, you're the best. Betul. Kalau Celine Dion tu ke apa, macam Siti Man superb. Memang Allah dah bagi dah cantik. You can go anywhere. You boleh menyanyi. So Odah sebenarnya akan develop, saya try nanti kalau macam malam inginkan macam apa semua kan. Tapi jangan sumbang lah. Betul. Dia relax je. Sebab I dengar lagu Billie Eilish pun macam relax je. Betul. Macam Noh Hujan. Noh Hujan lagu-lagu dia berkarya. Betul. Dia semua. Tapi sabarlah. Kalau you nak terima, you terimalah. Saya dah cakap Odah, you try, you nyanyi. Kalau tak boleh, kau buat pengacara juga. Tapi tak boleh pengacara semua. Baik, itu yang kau nak kan, kau yang tempah. Tapi you prove it. Kau memang jangan jadi orang lain. Kau jangan tarik. Betul. Sebab masa-masa kalau TTM tu pun I cakap I tak nak lagu ni bagi Odah. Tapi dah tas dia kena. Dia kena. Dia memang lagu orang putih memang superb lah, boleh. Tapi kalau tapi bukan market dia kat Malaysia ni. So cakap tak apalah, kau bercakap lah menyanyi. Tapi dia mungkin satu hari dia akan buat lah, keluarkan lagu-lagu yang dia boleh yang dia boleh attract orang. Itu ada tu. Bagus tau. Dia saya bagi dia tiba-tiba, aku hafal kau hafal surah juga.